Man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi. Siapa yang ada kuasa, kemudian dia melihat benda yang salah, gunakan kuasa itu. Itu maksudnya. Siapa yang tidak ada kuasa, fabilisani, gunakan mulut. Okey, kalau kita tegur ayah kita ini jadi balah dengan anak-anak. Okey, bila kalau lagu tu Allah bagi akal. Ulama kata mu carilah orang yang ayah kita segang dengan dia. Contoh dia segang sangat pak saudara dia, maka minta pak saudara dia nasihat. Sebab kalau kita nasihat jadi pecah belah, jadi balah. Faham lagi? Tak mesti kita jumpa pak saudara kita nak khabar ayah ni. Begini. Tak. Dia kalau jual dia berahi sangat lebong orang beli. Kita khabar ke pak saudara dia tegur tak balah. Itu cara dia. Tak mesti kita seorang kita kena tegur. Kita kena pandai. Sebab dalam ramai-ramai ada ramai mana pun di daerah ada seorang dua yang dia segan. Orang tu kita guna. Hukumnya harus pada syarak.